Yang aku order ini je. Tak sangka dia sampai satu set tau, dengan pipe ni sekali sampai. Korang tengok dalam dia, pipe, dia punya hose, white tape pun bagi. Siap bagi dengan dia punya ni lagi, yang belakang tu, dekat belakang pipe yang ni. Ini aku dah ada lah. And dia punya getah komplit guys dia bagi. Ya Allah, punya murah. Aku ingatkan aku order, aku nak pakai ni je. Sambung kat sini, metal. Yang ni pun metal, and warna hitam. Oh, memang rare lah. Murah lah bagi aku. So tak apa, yang ni sebabkan dia berkualiti, nantilah mungkin akan ada kerosakan yang ni, aku akan tukar lah. Aku pakai yang macam ni, kualiti jugalah. Siap dengan white tape, komplit lah, komplit dengan dia punya getah kat dalam ni. Wish. Tak apa, yang ni aku pakai dulu sebab masih function lagi yang ni, jangan membazir. Tapi aku nak bagi tahu yang seller ni memang harga dia memang jackpot lah. Aku ingatkan dapat ini je tau, kepala pipe pertama. Yang ni untuk yang hose macam ni, yang hose macam ni. Ada dua outlet lah. Kepala pipe dia bukan biasa punya, and material metal. Dapat white tape. Wish, murah weh. Okay, kita test dulu dia punya gun, tengok. Ui, mantap. Mantap guys. Kalau biasanya plastik aku tak kisah sangat, tapi ni metal guys. So quality. So kalau korang nak juga, korang boleh tekan dekat beg kuning. Tapi aku just nak remind, korang order bukan yang ni je. Dia memang akan dapat satu set macam ni. Betul apa yang dekat poster beg kuning tu. Yang ni dengan dia punya white tape. Complete